بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل ديننا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا يا الله صلاة الخاشعين، وأعمالنا يا الله أعمال الصالحين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين، وحياتنا حياة العلماء، وبموتنا بموت الشهداء. اللهم أدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، والعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم يا دافع البلاء يا الله ادفع عنا كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونكمة وفتنة. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من سرورهم. اللهم بدد شملهم، وفرق جمعهم، وشتت كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai ikutan, petunjuk dan rahmat untuk kami, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keupayaan, Ya Allah, untuk membaca Al-Quran pagi, petang, malam, Ya Allah. Hiasilah diri kami dengan hiasan Al-Quran, Ya Allah. Muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, Ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, Ya Allah, dengan syafaat Al-Quran, Ya Allah. Selamatkanlah kami, Ya Allah, daripada segala bencana dunia serta azab akhirat dengan kehormatan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran di dunia ini, Ya Allah, sebagai rakan, Ya Allah. Di kubur sebagai teman, Ya Allah. Di akhirat sebagai pemberi syafaat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Dosa pasangan hidup kami, Ya Allah. Dosa anak-anak kami, Ya Allah. Dosa ahli keluarga kami, Ya Allah. Sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Guru-guru kami, Ya Allah. Seluruh muslimin muslimat, Ya Allah, kurniakanlah kepada kedua ibu bapa kami, Ya Allah, tempat yang istimewa dalam syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami di dalam golongan orang yang Engkau redai, Ya Allah. Orang yang mendapat keampunan-Mu, Ya Allah, rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terimalah segala amal ibadah kami, Ya Allah. Terimalah taubat kami, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami syurga-Mu yang maha luas nikmatnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon, Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, Ya Allah,
anak-anak yang cemerlang di dunia, cemerlang di akhirat ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, perbaikilah akhlak anak-anak kami ya Allah. Perbaikilah akhlak anak kami ya Allah. Perbaikilah akhlak anak-anak kami ya Allah. Kami tidak mampu untuk mengawasi anak-anak kami ya Allah setiap waktu ya Allah. Kami serahkan anak-anak kami untuk berada di bawah penjagaanmu ya Allah, ketika mereka tidak bersama dengan kami ya Allah. Ya Allah, gerakkanlah hati mereka ya Allah, untuk mereka berada di tempat-tempat yang Engkau redai ya Allah. Dan jauhkanlah ya Allah mereka daripada berada di tempat-tempat yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, jauhilah mereka daripada melakukan amalan yang membawa mereka ke neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, tetapkan hati mereka ya Allah, tetapkan hati anak-anak kami ya Allah menunaikan solat ya Allah. Janganlah Kau melalaikan mereka dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka berjaya dunia akhirat ya Allah. Perkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Perkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Perkenankan doa-doa kami ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin.